Kalau anak lelaki autism, sama je ke hukumnya? Ya, sama sahaja hukumnya. Dia tetap ada hak faraid ke atas pusaka kedua ibu bapanya. Ada sesetengah orang beranggapan hanya golongan yang normal ataupun cukup umur ataupun sehat sahaja ada hak faraid. Jadi golongan yang tak cukup umur ataupun golongan OKU ataupun golongan yang ada cabaran dari sudut kesihatan fizikal dan mental tiada hak faraid. Hakikatnya, syarat yang menggugurkan hak faraid seseorang ada 3 sahaja. Pembunuh kepada pemilik harta yang dia sepatutnya warisi, bukan Islam dan penghambaan. Jadi tak kisahlah apa jua situasi si waris ini, asalkan waris masih hidup ketika berlakunya kematian, dia tetap ada hak faraid. Jadi jangan senang-senang nak menafikan hak faraid seseorang melainkan dalam 3 situasi yang saya nyatakan tadi. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.